Hari ni kamu tengok orang Kristian ikut Islam ke orang Islam ikut Kristian? Dunia ni di Eropah diajar benci Islam luar negara. Sampai ke dalam negara ni pun doktrin dia benci Islam juga. Itu main dia punya kos dia, haluan dia. Kristian diajar musuh Islam, Islam diajar musuh Kristian. Agama lain yang tak ada kitab ni tepi. Lantak dah 1000 tahun berapa ke, dia ada 4 je kitab dia. Ini bangsa-bangsa yang Iskandar Zulkarnain kata, aku jumpa bangsa-bangsa yang hampir-hampir aku tak faham apa cakap ni. Ini bangsa-bangsa tu yang ada kitab-kitab lain. Depa ni kalau nak main kasta dengan aku, hari ni aku kasta korang tempat paling bawah sekali ni. Jangan main kasta dengan aku. Mula-mula kita Zabur, Taurat, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ini kalau nak berperang agama sekarang ni yang terbesar sekali ni dalam dunia ni, antara 3: Jewish, Christianity, Islam. Jewish, Christianity, Islam. Yang korang ni yang berlain sana berlain sini duduk tepi. Ini bukan untuk korang. Korang ni bangsa yang Iskandar Zulkarnain ni, Alexander the Great dalam Kristian, dalam Islam dia Iskandar Zulkarnain jumpa hampir aku tak boleh faham apa benda cakap. Mereka ni keluar berbondong-bondong. Sekarang ni lah kau tengok yang tulisan gulung-gulung ni, hampir-hampir tak faham. Rohingya, Myanmar dan apa semua keluar. Mereka keluar. Yang Zulkarnain dah pagar dah. Awal-awal lagi. Ini kalau keluar ni hancur dunia ni. Tapi Allah ni kan dia dah tahu cerita. Dia kata satu hari esok tembok ni akan terbuka. Kalau ada tembok tu mana dia? Tunjukkan aku kesan sejarah dia. Tembok Zulkarnain tu. Ya. Apa lagi? Binatang melata ni akan keluar ikut bumi. Kamu tengok ni kat Sungai Kelang pun silap ada buaya keluar. Sawa. Silap kat pekan-pekan ni keluar buaya. Biar awak jangan cerita lah. Ular yang cakap lah. Dia ni binatang melata. Sampai dah kebun kelapa sawit ni tu mana-mana, tengah-tengah hutan ada buaya pula. Binatang melata ni dah keluar. Tanda akhir zaman. Apa tanda dia? Mungkin bumi dah panas ke apa ke, dia keluar. Kalau tidak dia main dalam tanah kan. Tapi panas kan bumi. Macam dekat mana aku tengok, Myanmar ke tak tahulah, lebih kurang ni video tu. Myanmar dengan Thailand ni tulisan ni pun bergulung ke.
Ada yang baca macam mana? Kita Islam yang baca kiri ke kanan, kanan ke kiri kan. Jika kita pula daripada kanan ke kiri. Kalau kita baca selain daripada Islam, kiri ke kanan. Kiri itu dibawa ke kanan. Kalau bahasa Jawi, kanan ke kiri kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasanya ada yang baca atas ke bawah. Atas ke bawah. Ada. Atas bawa ke bawah, atas bawa ke bawah. Ada. Tak perlulah sembang sampai kalau tak ada bahasa ni, bahasa Melayu tak ada. Apa yang nak bahasa Melayu tak ada? Yang bahasa Jawi tu bahasa Al-Quran. Kalau cerita buat bahasa ni, kami ni bahasa Al-Quran, bangsa Jawi. Bangsa Al-Quran pecahan. Allah simpan. Melayu tu Islam, Islam tu Melayu. Allah simpan. Allah tak cakap Arab tu Islam, Arab tu Islam, Islam tu Arab. Allah tak cakap. Allah tak cakap. Nabi tak cakap macam tu. Muhammad tak cakap macam tu. Arab tu lah Islam, Islam tu Arab. Muhammad pun tak cakap. Tapi ilmu Muhammad simpan kat Melayu. Melayu tu Islam, Islam tu Melayu. Orang akan cakap macam tu. Pasal kamu kalau pergi, pasal apa? Nabi pun dah tahu 1400 tahun dulu. Pasal kau pergi Arab sekarang. Kalau nak tempat suci tu tanah haram ke. Luar pada tanah haram tu, kelab malam, bia apa semua, hotel dia semua ada. Dia punya cermin apa, bangunan menara pun macam Lord of the Ring punya kan. Menara dia macam Lord of the Ring. Yang dekat Mekah tu, yang orang tawak-tawak tu. Dia macam mata Dajjal dia tengok. Berat gitu. Aku Lord of the Ring tu aku respect cerita dia, walaupun aku tak benci Yahudi. Tu Yahudi buat filem tu. Pasal Yahudi ni ada yang ahli kitab. Monotheis, dia sembah Allah. Dia ratib kat batu Muhammad berat begitu lah. Muhammadin. Tak juga mengabar orang Roma tu Muhammad tu ada. Ada yang mengaku, ada yang tak mengaku. Yang Zionis ni yang tak mengaku Zionis. Yang jenis dia pun bukan orang Israel betul pun itu, daripada Poland, daripada mana yang sepihan-sepihan. Tak tahu asal usul. Tu yang dekat Amerika tu. Memang dia orang putih, orang Amerika, tapi dia Yahudi. Yahudi ni takkan baik dengan Islam. Dia takkan baik. Maaf. Jenis Zionis. Zionis ni politik create satu agama. Agama ni orang Islam akan ajar benci Kristian, benci agama lain. Orang Kristian akan ajar ni Zionis dia ada dalam orang Islam, dia ada dalam orang Kristian. Zionis ni aku cerita buat ahli kitab ke. Yang tak ada kitab yang aku sebut tempat tadi, pergi jauh. Zabur, Taurah, Injil, Bible lah, Al-Quran. Tak kira lah korang punya Bible, mereka kata, orang Islam kata dah kena tulis begini, dah kena sonsang apa semua tu. Itu lain cerita. Aku baca Bible tak ada masalah. Dalam Bible tu, bila orang cakap Bible ni kena author apa semua, Bible ni cakap macam ni, kitab ni cakap tulis macam ni, yang ini pula penjelasan dia macam ni.
Jadi aku tahu benda tu lah. Tak ada masalah. Dia yang jadi masalah tu Injil yang original tu dia orang tak pakai. Dia pakai kitab. Dia pakai kitab-kitab. Kitab John, Markus, John apa 12 sahabat ni lah dia orang punya ni. Kalau ikutkan 12 sahabat Nabi Isa tu Hawariun ni orang panggil. Tak tahu lah 12 orang. Jadi dalam 12 orang tu seorang ni dah biasalah dunia kan, termakan lah kalau kamu bagi tahu gini kami akan bagi kamu jadi kaya lah apa semua. Tapi dia tak tahu Allah kata mereka berkhianat tanpa disedari. Mereka berkhianat atas diri mereka sendiri balik. Kamu nak berkhianat orang tapi sebenarnya khianat tu tengok rumah kamu yang terbakar, ibarat begitu. Kamu nak bakar rumah orang, balik-balik rumah kamu terbakar. Ibarat begitu. Jadi tempat Hawariun ni lah Nabi Isa ni, Jesus yang orang kata Jesus tu, dia punya perjuangan macam hari ni punya perjuangan. Apa perjuangan hari ni? Perjuangan hari ni teks. Itulah perjuangan Jesus. Yahudi ni, dia ni pandai trader tu, dia pandai berniaga. Trade. Dia bukan berniaga pandai apa, dia pandai main. Kalau kamu buat macam ni, kamu dapat macam ni. Kamu buat macam ni, dapat macam ni. Dia pandai create macam tu. Orang tengok, wah. Tapi sebenarnya apa dapat yang kamu dapat pun, aku macam ni kan. Kau dapat apa pun, aku mesti the boss. Kau dapat apa pun, aku boss. Ibarat macam tu Yahudi ni. Jadi Nabi Isa zaman tu, dia ni fight pasal tag. Dia bukan cerita buat apa agama ni. Dia pun tak, bukannya pasal agama ke apa semua. Dia ni dia tahu lepas ni ada lagi nak datang. Dia ajar benda baik lah. Dia sembuhkan orang sakit. Dia buat benda baik. Orang hormat dia. Sampai raja pun benci dia. Pasal dia tak ada askar, dia tak ada pengawal, dia tak ada apa. Tapi orang rakyat lebih respect dia. Dia tak ada askar, bodyguard, senjata, kereta kebal belakang dia. Tak ada. Dia seorang-seorang dia ya. Tapi raja pun kena respect ni orang. Orang marah tak? Marah tak? Rasa macam mana? Benci tak? Betul pula Nabi Isa pula lawan pula. Dia pun ni trader pun semua, apa main apa ni riba lah apa semua zaman tu. Pasal Nabi tubuh terakhir dia. Dia tak cakap semayang kamu kuat-kuat, puasa jangan tinggal. Dia bukan itu tubuh dia beria. Yang ni ria dia kata la takrabu zina, la takrabu riba lah. Itulah lebih kurang lah, itulah dia punya pesanan terakhir. Jangan kamu hampiri zina. Kalau boleh kahwin. Jangan kamu hampiri riba. Pasal kenapa lah takrabu zina? Kalau jadi anak tu berpanjangan talian dia, kesian. Dia pun tak tahu apa-apa. Itu yang aku cakap. Jangan sampai esok anak cucu esok bangkit ke akhirat, diludah ni moyang-moyang ni balik. Faham tak? Anak cucu ni akhirat Allah Ta'ala kata kamu ni aku kesian lah, ibarat begitulah. Bukan pasal kamu sebenarnya, ni pasal moyang-moyang kamu ni tak pertahankan hak ni, hak aku ni, hak Allah ni, sampai koma jadi macam ni. Jadi Allah ni kata dia tukar ubah fikiran lagi. Dia berkuasa suka hati dia lah. Kau sibuk pasal apa? Jadi dia kata pergi ludah moyang-moyang kamu balik. Ludah mereka tu je kamu dah lemah mati lah. Ustaz, kamu tahu? Kamu buat ni ni anak ni kalau sekian-sekian bulan koma pula. Itu pula. Itu. Sekian-sekian bulan anak ni. Kenapa kamu tak Abdullah kan terus? Soalan dia. Oh, nak jaga malu. Kamu nak jaga malu kamu ke? Kamu nak jaga hukum? Besok mereka ni akan menikah.
Jadi aku tak salah kalau aku turunan lah jadi keluarga 69 ke rojak pasembong apa pasal Allah kata dia Maha Pengampun. Jadi bagaimana nak mengampunnya tu? Kamu kena buka Quran. Hanya dalam Quran tu ada mujizat yang boleh menyuci kamu. Itu yang aku selalu cakap, buka Quran, buka Quran. Aku bukan hina kamu. Aku bukan hina. Buka Quran. Baca dan fahami isinya. Kamu pergi sembahyang Jumaat. Dah ada Tuhan semua malaikat Allah kan. Nabi Muhammad Rasulullah mestilah sebut itu. Bacalah Quran, itulah kata dia. Dan fahami isinya. Hari-hari, tiap kali Jumaat mesti dia sebut kan. Bacalah Quran. Dia yang atas tu, yang pegang kayu, tahu. Dia kata, bacalah Quran. Dan fahami isi-isinya. Kalau ikutkan aku, ayat tu, masa aku dulu semayang Jumaat, masa dulu daripada kecil lagi aku ikut semayang Jumaat, ambil besar, apalah, kahwin, anak, apa semua yang aku pergi. Itulah pesanannya, tak tahulah sekarang, aku tak tahulah. Surat tersirat. Itulah. Kamu tahu dia suruh cakap tu. Pum. Inna Allah malaikatahu sallu ala Nabi. Kan ada bacaan ni kan? Tak silap aku, kalau di dulu ada, bacalah Quran, fahamilah isi-isinya. Tiap-tiap minggu dia cakap kat kamu ada buat. Kalau kamu tak ada buat, jangan pandang aku sebelah mata. Takut mata kamu masuk dekat akhirat esok buta ke apa ke, juling ke apa ke, jadi tak lawa ke apa ke. Mana tu? Dulu elok dunia, esok handsome apa semua, mata biru, mata hijau. Kat sana esok buta punya. Mereka dibangkitkan sebagai orang buta. Orang yang buta kat dunia ni, yang meraba hari ni, yang kat sana sini meraba, siapa pun tak peduli. Ada orang peduli, orang cacat ada. Yang itu esok celik. Yang kamu yang tengok demo buta sekarang ni kat atas dunia ni, yang kamu kata bodoh ke apa, kamu kata apa saja yang kamu nak kata kat dia, gila ke, walaun ke, walentik ke apa yang sebut kamu kata hina tu. Rupanya orang tu atas daripada kamu lagi. Dia punya ranking dia. Dia punya level dia. Macam mana aku nak raya? Kalau baru ni aku tengok bangsa aku bersama agama bertumbuk-tumbuk, gaduh-gaduh, berasa-rasa. Macam mana? Macam mana kamu boleh raya yang kamu nak ambil hari kemenangan tu? Kamu menang apa? Apa yang kamu nak menang? Apa?